Assalamualaikum. Sementara tunggu barang almari Hafiz sampai, kita rogerkan Cik Fika punya sinus. Kerja renyah sikit sebab pelik sinus tu tak boleh buka habis. Kalau buka habis, tambah renyah dah. Kuasa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Sinus ni dikelilingi oleh stiker. Hanya tapak dia je yang cat. Welding bahagian dalam ni tak ada masalah sangat. Sekarang bila welding tepi tu, tap-tap sikit-sikit je, terbakar stiker tu pisang. Bukan pisang goreng je, pisang rabui. Kita rapatkan dulu plate tu belum kita welding. Macam welding pintu lah. Roger macam ni lah yang renyah. Kena layan je. Welding tak boleh pakai api kuat, kena pakai api slow. Macam tadi cakap lah, takut terbakar stiker. Besi frame dia ni pun boleh tahan juga nipisnya. Dah siap gosok, kita cat balik bahagian welding tadi. Siap. Inilah rupanya. Kita angkat bawa turun, touch up sikit. Lepas lorong tadi, Cik Fika terus nak pergi pasang. Cik Fika kata on, kita datang. Ya benar koma, kat atas ni angin kuat. Patutlah besi ni senang kaput. Kolam air masin kat atas ni, pegantang garam lah dia mau pakai. Tu lelaki yang tengah berdiri tu, pemaju. Pak Su apa lagi? Pak Su khabar kat dia, bagi tahu suruh maintenance buat bracket. Bracket S ke, bracket U ke, gang bahagian atas tu, terus lekat ke dinding. Buat dekat semua sinus yang ada. Demo tak boleh buat, Pak Su boleh buat. Try lah, kadang-kadang kena. Like, comment, share. Kalau suka video ni, kasih jatuh lu punya kepala. Project.